Allahu Akbar. Hari tu saya semak dalam terik tak hidup. Jadi saya pun semak lah dalam rasbek lalu ni tak. Allah alhamdulillah hidup. Saya letak 2 biji hidup. Dua biji hidup. Tapi pokok ni kita kena jaga serangga. Sebab pasalnya dia kecil lagi ni. Kalau dia besar dia tak apa ni, dia kecil lagi. Kita kena terus serangga tu. Kita kena spray gapo-gapo ke, ataupun kita kena buat penutup macam saya buat ayat tu. Tu saya buka tu. Pasalnya saya dah kutip saya punya pakcik nanti lepas saya semak tu hidup molek, saya akan pindah dari itulah. Sebagai contoh ni. Tengok kau ni. Serangga duk makan ni yang melambatkan dia besar ni. Tu serangga tu. Tu. Deh. Ubat dia penyek. Ni. Penyek. Tapi kalau ada spray-spray ke gapo yang boleh menghalau ke serangga, lagi molek. Tak kena penyek-penyek dah. Ni 2 juga hidup. Rock melon. Inilah rock melon ni. Ni rock melon. Hak ni rebah hak ni. Ni rebah. Nak manja jugalah. Apa Dek Ti nak manja gini melalu Dek Ti. Dek Ti alah. Naik sekali. Nanti bila dah besar, kita boleh biarkan dia gini pun tak apa. Kita nak buat naik kaki untuk dia untuk dia menjalan begini pun tak apa, tak ada masalah. Sukon tanah rock melon ni. Benda payah nak hidup tapi sedap. Tu lebih dia sedap. Okey, biarlah. Nanti kita nak cuci rumput-rumput belakang ni. Lepas tu kita nak buat neduh. Nanti besar baru kita nak buat ni. Nak buat untuk dia menjalar ni. Biarlah.